spesial, marilah sama-sama kita menadahkan tangan memohon doa agar majlis ini berjalan lancar dan mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Saya mempersilakan Cik Nafiuddin untuk mengikuti bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada ibu ayah, parents, kepada anak-anak kita. Okey, yang saya hormati barisan ahli kuasa PPDK ke-14 2025. Juga saya yang dihormati penyelia dan juga guru-guru PPDK, tuan-puan, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua pada hari ini. Dengan memberikan ruang dan juga masa kepada masyarakat kita pada hari ini. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita nampakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehadiran kita lah, atas kesihatan kita pada hari ini. Okey, seterusnya tanpa menyangkan kalam, saya meneruskan agenda kita pada hari ini. Okey, antaranya adalah pengesahan bilik mesyuarat yang lepas. Terusnya laporan kewangan, lepas itu laporan program, usul cadangan yang akan dibawa ataupun yang diutarakan oleh ibu ayah. Terusnya pelantikan ahli kuasa bagi tahun 2025-2027 untuk 2 tahun lah. Okey, boleh kita mulakan terus okey. Okey, seimbas selalu saja. Okey, kita ada banyak program kalau 3 bulanan ni, segi tahunan. Cuma saya boleh katakan alhamdulillah program-program yang kita laksanakan ni, yang kita buat alhamdulillah banyak yang kita berjaya. Cuma adalah sikit-sikit mungkin ada tergelincir, itu biasalah program kan. Tapi apapun pun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran dan juga kerjasama ibu ayah yang dapat luangkan masa dan juga join kita punya program. Kira program kita sendiri buat ke, PDK kita buat ke, atau PDK lain, ada juga yang diorang jadi usaha rumah yang kita juga join. Terima kasih banyak atas kerjasama dan juga komitmen yang tuan-puan berikan lah, dan kita harapkan untuk tahun yang datang lagi banyak lagi program-program yang kita nak buat. Contoh macam yang kita dah lama tak buat, ingat saya sebelum PKP kita ada program naik kuda, program main kolam. Dia banyak lagi program-program tu yang kita akan banyakkan lagi. Bukan setakat program-program yang bersifat solok-solok ni, dan juga adalah program-program yang ilmiah pun kita akan buat jugalah untuk bagi taklimat, bagi seminar, bagi knowledge untuk perempuan. Banyak yang kita akan rangka dan juga kita akan laksanakan lah, insyaAllah dengan perempuan punya kita sama jugalah. Okay, saya skip untuk program-program ni, boleh tuan-tuan baca lah nanti insyaAllah. Okey, seterusnya adalah kepada cadangan usul dan juga penambahbaikan di PDK. Pada tangan saya ada beberapa cadangan yang boleh kita bangkitkan dari segi usul-usul yang dicadangkan ni.
Encik Ahmad sendiri untuk latih sementara untuk jadi pencatat dulu ni. Sebelum kita latih siswa baru. Kalau Encik Ahmad nak latih sendiri ataupun keluar lah nak latih. Volunteer kita pun cikgu. Jadi pencatat sementara ni. Dulu masih ini yang saat ini sementara. Okey, kalau kita dah bukakan kita ada sementara. Seterusnya adalah kita dapat lakukan konten. Okey, saya menjalankan ni fungsi sementara je lah. Oh, kena cepat buat siap. Okey, jadi kita dah tak ada PJK, kita dah tak ada pengurusi, kita dah tak ada kepala pengurusi, kita tak ada menahari, seterusnya dan sebagainya. Okey, terus kepada sesi pemilihan lah. Okey, saya mohon apa nama? 2 nama, 3 nama? 2 nama. Automatik B jadi timbalan. So that kita tak payah nak undi untuk timbalan pengurusi lagi. Setuju tak? Pengurusi dan timbalan akan undi kat situ lah. Lepas tu nanti siswa buat situ juga. Kita tak boleh buat nanti pengurusi itu sekali. Maknanya kita buat jalan. Maknanya untuk pengurusi kan kita pengurusi akan buat nanti dia sekali, undian sekali. Kemudian siswa dengan pengurusi pun akan buat sekali. Jadi dulu situ. Dan ini situ. Sepaham saya lah, supaya saya ada dengan PJK ni, benda yang perlu ada adalah pengurusi, setiausaha dengan menahari. Itu jawatan utama yang perlu ada. Untuk timbalan pengurusi dilantik selepas itu. Itu juga dengan timbalan setiausaha. Menahari perlu ada. Dan saya rasa AJK pun beberapa AJK yang perlu AJK saya taklah spesifik, tapi dia perlu ada. Jadi bagi saya yang utama ada 3 yang utama. Kemudian kalau ada usul dalam mesyuarat ini untuk nanti AJK, suarakan. Kalau tak ada, maknanya pengurusi ada 3 yang utama tu boleh lantik sebenarnya. Kita berpegang kepada perlembagaan. Itu perlembagaan yang saya faham kepada saya ada dekat PDK lah. Sebab jabatan itu supporting pada pengurusi tak ada, tinggal pengurusi kena ada, macam itulah kita support lah. Okey, kadang-kadang kepada bumi saya. Okey, terima kasih tuan. Ada sarangan? Ada nama lain? Ada dulu. Nama yang pertama nama saya Muhammad Ahmad. Kalau yang kedua, dia open lah, kita open lah sekarang ni. Kita tak ada lah tagi-tagi apa tu, tak pengurusi ke apa ke. Boleh je jangan dengar.
Nama Nur Aziz. Nama dia. Untuk voting dari saya Cik kena sampai untuk Cik Ahmad. Ada voting. Mohon angkat tangan. Mohon angkat tangan. Majoriti. Okey, dengan ini saya umumkan pengurusi Muhammad Akmal. Saya lakukan juga. Terima kasih atas kerjasama tuan-puan. Seterusnya untuk setiap usaha dan juga timbalan setiap usaha yang ini kita minta 2 nama dan automatik lah akan menjadi setiap usaha dan juga timbalan setiap usaha untuk voting. Mohon cadangan nama. Encik Jihan. Ada kan? Okey, Jihan ada. Mohon ni. Mohon. Seorang lagi nama untuk timbalan. Sorry, bukan untuk timbalan. Cadangan nama lain. Boleh dah. Kita mohon 2 nama Cik Jihan dah ada. Ada satu nama lagi. Dr. Nadia di belakang sana. Okay, ada 2 nama lah untuk SU dan juga timbalan SU ada 2 nama. Dr. Nadia. Okey, kita mohon voting untuk Cik Jihan dulu. Kena beli, orang tak nampak. Tak pasal. Itu yang kau masing-masing. Stay je. Siapa kira? Oh, Cikgu Mila kira. Bila. Kena kira dulu, kira. Okay. Untuk Dr. Nadia, ada meeting. Okey, kita dah ada nama untuk pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha dan juga timbalan setiausaha. Seterusnya adalah bendahari. Bagi jawatan bendahari, mohon cadangan. Cikgu Puan. Puan Pak Azri.
Kasih menjadi Ayah ni. Siapa yang ambil? Ada cadangan lain? Cadangan siapa? Namanya? Zikrullah. Ayah ni. Cadangan lain. Cadangan yang lain ada? Cadangan di situ. Cadangan diri sendiri pun boleh. Dia bercatat nama dia sampai cadangan macam ni. Yang menyokong Zikrullah. Yang menyokong ada? Saya kita. Satu nama. Jemput. Nama. Dulu kita ada menyokong. Sekarang ni si Puan Azri. Siapa yang menyokong cadangan Umi Berkazim sebagai dan pencadang kita yang menyokong. Siapa nak sokong? Angkat tangan. Cik Azam menyokong. Ada lagi? Ke jangan lagi tutup? Jangan lagi tutup dua nama kan. Okey, boleh voting untuk Puan Azri sebagai berdahari. Has, ni lagi Has. Ni. 41. Dah boleh dipilih untuk Cik Zikrullah. Ada. Minta ni ada, 10 ada. Ya, okey 11. Okey, itu Puan Azri tanya dilantik sebagai berdahari. Dan terusnya untuk AJK Cik Zikrullah yang pertama. Jadi saya okey, lagi 3 lagi. Cedak. Ada Yusuf Ahmad. Muhammad Azri. Boleh tak? Muhammad Azri. JK. Sini. Ustaz. Ada sokong. Satu dah ada. Ada lagi? Ada lagi cadangan? Apa tunjuk je. Tak kenal pun tak tahu tunjuk je. Cik Azam. Ada lagi? Cadangkanlah. Mak ambil tu. Saya buat cadang Ibu Akil. Ibu Akil.
Yang lain. Ada lagi? Dah 6 dah. 6 dah. Saya cadangan juga untuk menjadi Ada yang menyokong untuk tutup? Menyokong. Okey, kita ada 3 kekosongan untuk GK. Yang pertama Cik Azizi, yang kedua Cik Aziz, yang ketiga Cik Aziz, keempat Cik Aziza, nombor 5 Puan Syekh dan juga Puan Sofia. Ini kita boleh angkat banyak kali. Contohnya macam Cik Aziz boleh angkat satu angkat untuk Cik Aziz. Kita tengok paling banyak voting lah. Mungkin yang 3 teratas ataupun yang mana yang kita sepakat untuk kita tengok kita angkat sebagai leader. Boleh? Okey, yang pertama Cik Azizi, mohon bangun ke pusing-pusing je lah. Okey, ni Cik Azizi ya. Kita nak bagi semua ke depan dulu. Aku bagi dah berdiri je lah, berdiri lah. Ini pertama, satu Cik Alif, satu Cik Aruzah, satu Pak SK. Okey, Puan Sofia di depan. Puan Sofia yang baju hitam. Okey, dah nampak dah? Ya. Okey, voting untuk Cik Azizi dulu. Boleh dulu. Okey, voting untuk Cik Azizi. Boleh katakan apa yang terjadi. Untuk Cik Ali, jadi boleh banyak kali ya, boleh banyak kali ya. Betul. Untuk Ustaz Syamsuddin, untuk Cik Aruzah, sebelah saya dulu sebelah. Cik Aruzah. Okey, untuk Puan Asyikin, Pak Asyikin. Mungkin ada juga kaum ibu ni kalau tak ada orang ni. Jalan sebelum Puan Sofia. Okey, saya recap balik ya. Untuk Cik Azizi, voting 27, Cik Nik Alif 39, Ustaz Nik Yudin 45, Cik Aruzah 34, Puan SK 23, Puan Sofia 23. 3 kekosongan. Kalau kita tengok dari segi voting yang 3 teratas dah ada, Cik Nik Alif, Ustaz Nik Yudin dan Cik Aruzah. Macam mana? Kalau kita ambil 3 nama yang voting tertinggi, memang tak ada ni lah dari segi daripada kaum ibu lah. Macam mana?
Kalau macam mana nak ambil 2-1 ke? Kalau kita setuju untuk ambil 2-1 ataupun ambil 3-3-nya lelaki, inilah. Saya katakan, selepas pelantikan semua ni, pengurusi dengan tiket dia hak untuk panggil atau 2-3 nama lagi untuk penunjukan dia tambahan. Untuk bantulah. Sebab kita ada satu lagi individu di dalaman. Dalaman pun ada cara tu. Saya cakap itu lah. Lepas pelantikan semua, pengurusi dengan atau 3 yang tak tahu boleh cari satu atau 2 orang yang 3 tambahan. Okey, setuju. Macam mana kita nak pilih ketiga-tiganya untuk penuhkan dululah kotak AJK yang ada ni. Mesti kita jangka 3 nama ke atas menjadi sebagai AJK dan saya mohon menyokong. Saya jangan tuan fungsi. Satu nama. Ada yang menyokong ketiga-tiga nama teratas lelaki. Saya menyokong. Okey. Ataupun ada yang nak 2-1 ke, ada yang menyokong 3-3 lelaki ataupun ada 2-1. Nak menyokong itu. Ataupun kau ibu redha je nanti 3-3 lelaki yang. Dia gitu. Saya cadangkan lah. Saya cadangkan. Kalau selepas pelantikan dah ada, pengurusi dengan AJK lain boleh lantik untuk jumpa lagi AJK untuk capai AJK yang sedia. Tujuan ada satu pelosak lain lah. Maksudnya yang 3 teratas kita tuju untuk penuhkan AJK. Dan juga jika ada keperluan, maksudnya kita boleh panggil lah AJK yang baru ni, kita boleh mengisi lagi mungkin 2 kosong atau kita boleh panggil mana-mana lah kalau kita rasa ada kemahiran dan juga apa-apa ekspertis dia untuk kita panggil, boleh untuk kita setuju. Lagi 2 nama. Yang ini in case kalau kita panggil kemudian hari lah, maksudnya kita nak dapatkan dulu putih kuasa dari sini. Contohnya sekarang ni kita dah ada semua, kita akan penuhkan nama. Begitu kita rasa untuk audit dalam ke ada keperluan atau apa-apa lain untuk nak menambah AJK lain, kita boleh pakai putih kuasa persetujuan kita bersama pada mesyuarat ini untuk kita menambah dari segi kuota tambahan lah. Yang punya nama tu mungkin tak ada lagi kat sini dalam mesyuarat ni, dan kita akan tambah kemudian lah. Kita akan pakai putih kuasa di sini. Sebab kalau kata tak ada persetujuan, kita tak boleh lah menambah kuota tu di sini. Tapi bukan untuk lain-lain, cuma untuk AJK je lah, untuk tambahan. Setuju boleh Okey. Kali pertama akan dilantik 2 tambahan. Nama ni ambil tu, nama tu nanti ambil. Nanti dalam mesyuarat pertama nanti pengurusi dengan AJK yang ada ni akan sama ada nak dari sini ataupun daripada kalangan yang ada ni. Ketiga nama teratas tadi kita dah setuju kan? Cik Ali, Cik Arza dengan Ustaz Yudin. Okey, saya wrap up sekali. Pengurusi Cik Muhammad Akmal, Timbalan pengurusi adalah Puan Zulia Puri, Sesehar adalah Cik Zihan, Timbalan Sesehar Dr. Nadir Abdul Hari, Puan Nur Azrin, AJK yang pertama Cik Nik Ali, Cik Zikrullah, yang kedua Cik Nik Ali, yang ketiga Ustaz Yudin, yang keempat Cik Arza. Okey, yang ini kita akan ini secara formal dah dilantik. Terima kasih banyak atas kerjasama tuan-puan dan memudahkan kita punya pelantikan AJK baru. Ini kira merangkap ucapan sebagai
nak mempersempatkan saya sebagai pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih atas pelantikan JKPJ baru. InsyaAllah ini bukan janji, ini bukan satu kata-kata yang dia kata janji lah, okay. Tapi apa yang kita akan buat, insyaAllah kita akan bawa PPDK ini ke hadapan lebih maju, lebih baik daripada masa ke masa. Dan juga kita mengharapkan cadangan dan juga komen dari tuan-tuan lah, mana-mana sebab kita faham ada kemasukan baru, ada ibu ayah yang baru masuk, yang baru join PPDK. Kalau kata ada masalah ataupun ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, boleh je merujuk mana-mana AJK yang ada, ataupun boleh masukkan mana-mana platform lah dalam grup PPDK, grup transit, berkaitan apa-apa isu lah yang tuan-tuan nak bangkit, ataupun boleh PM. Nanti kita akan bagi nombor telefon. Boleh je tuan-tuan untuk komen, sebarang komen dan juga penambahbaikan kita ambil. Selain daripada usul-usul yang ada di tangan saya ni, apa-apa boleh lah. Kalau tuan-tuan rasa mungkin ada tak kena, ataupun ada yang tak puas hati, ataupun rasa perlukan penambahbaikan dari segi fasiliti ataupun dari segi program, ataupun apa-apa lah buat fikiran, kita memang mengharapkan dan adu-adukan lah. Sebab kadang-kadang kita punya keterbatasan pun ya, dari segi pemikiran kita pun mungkin biasa-biasa saja ataupun sedang-sedang saja, dan juga kita perlukan satu injection yang baru lah, suntikan yang baru. Kewangan kepada PPDK yang melaksanakan program PPDK ini daripada JKM sendiri, daripada negara, pada muka surat 2 pada perkara 4, saya baca sikit Garis panduan dan kewangan kepada pertubuhan yang melaksanakan program PPDK tahun 2024 ada berkuasa mulai 1 Januari 2025 pada bagaimanapun beberapa perkara diberikan penyelenggara penguasaan sehingga 1 bulan Januari 2026 yang memberi peluang kepada kedua dan menyiapkan keperluan tersebut dan memastikan. Antara perkara-perkara yang disebut adalah 4.3 berkaitan dengan pemasuhan bayaran dalam pelatih UKU untuk lawatan ke rumah. Ini maksudnya ini maksudnya lawatan-lawatan yang sebelum ni kita ada pergi untuk tengok pelatih-pelatih kita di rumah tu, maksudnya dah tak ada. Cuma dibagi kelonggaran sehingga maksudnya jadi untuk home visit sekarang ni memang tak ada. Jadi yang ada home visit kena datang juga PPDK untuk cukupkan 8 hari tu. Sebabnya kalau kita tak cukup, itulah akan ada ke street allowance tu tak ada, tak akan dibayar. Jadi kehadiran anak-anak perempuan ke sini perlu cukup 8 hari macam saya sebut yang sebelum ni. Dan juga untuk home visit pun kena datang juga. Jadi kita praktiskan sebagaimana sebelum PKP dulu. Sebelum PKP memang kita ada buat home visit dan sebagainya. Jadi sekarang ni anak perempuan yang akan datang ke sini lah sebagai untuk menggunakan allowance. Yang akan bagi geran dah kepada pelatih visit. Jadi yang home visit yang ada sekarang, masih saya bincang lagi, saya semua penyedia kena meeting dengan JKM, cari cara macam mana nak tolong home visit ni. Kesian sebab kita antara PPDK yang ramai home visit sebenarnya. Asas 10 sekarang dah tinggal 9. Jadi cara salah satu masih terkakak 4 yang wajib datang setiap Jumaat, dan pilih salah satu antara Isnin sampai Khamis untuk cukupkan rapat, atau bagi kelonggaran lagi, banyak kelonggaran untuk visit ni. Cikgu kena bagi tas macam masa PKP dulu, parent kena buat, hantar laporan kat kita. So report tu cikgu kena sediakan 8 sama. Dia tak ada 4 lagi, tak ada 8. Tu bila dah 1 dan 1 dia 26. Sekarang kita masih praktis sama 4 lagi untuk
home visit. Jadi itulah. Ataupun kalau rasa ada satu dia banyak cara. Sama tadi pelatih home visit boleh apply BTD dan bukan lagi pelatih DDK lah. Macam Ashfa Sufina dah lebih tempoh dah tak ada, dah mula nak terapi. So parent pun setuju untuk keluar. So keluar. Kembar. Sebab kita 10 dah tinggal 2 dah keluar. Satu pindah, satu memang dah apply BTD, satu masuk. So sekarang 9 saya tak akan tambah sebab nanti akan ada masalah. Sulit tambah 4 tahun depan dah tak boleh. Jadi kalau saya tambah sekarang saya akan menyusahkan saya juga tambah 5. Sebab saya dah tak boleh apply. Geran next pun saya tak boleh apply community. Semua di pusat sahaja. Cara untuk selamat pelatih home visit begitulah. Tapi kalau parent ada cadangan lain, boleh usulkan, saya akan jengkel juga. So mungkin parent home visit nanti kita bincang balik. Kita ada dulu bincang balik. Itu cara dia. Kalau ada orang nak tanya diri, hilang, tapi beritahu saya. Saya tak akan tambah. Okey, mungkin yang lain-lain pun mula kan. Kita pun tak faham. Okey, tak apa. Nanti untuk yang home visit punya boleh rujuk dengan DCK direct lah. Semua yang ada anak-anak home visit boleh direct dengan DCK lah. Sebab dia technical. Kalau saya rujuk kat sini pun saya pun kurang faham sikit lah. Okey. Seterusnya kita terus ke usul ni. Ada beberapa usul di tangan saya daripada ibu ayah. Jadi ini dapat ibu apa yang pertama. Yang kedua, yuran dinaikkan. Jadi yuran bulanan lah, yuran bulanan PDK daripada 65 itu dinaikkan. Seterusnya adalah hak umur bagi pelatih perlu dikaji. Jadi sekarang ni kalau ikut kepada minit surat kita yang lepas, kita dah hadkan daripada umur 4 tahun hingga 35 tahun. Mungkin ada usul baru, kita boleh tengok balik hak umur ni kepada mungkin 20 tahun ke, 25 tahun ke, 40 tahun ke. Kalau kita bersetuju lah. Saya baca dulu usul ni. Itu yang ketiga, berkaitan dengan hak umur. Yang keempat, yuran bulanan dikekalkan pula. Tadi dinaikkan, ini dikekalkan. Okay. Ada tarik dan tolak lah sekarang ni. Okay. Lepas tu, sekiranya perlu penolakan gaji cikgu dilaksanakan, pihak DDK baru perlu come out bersama justifikasi lengkap dan persetujuan dari segi dua pihak bersama. Yang ini bagi saya gaji cikgu tak ada masalah. Dia tak ada, dia memang komplementari. Mandate dia kebetulan kita tak kacau. Yang ini saya faham ini berkaitan dengan transit lah. Ini transit yang sudah petang. Okay, ini isu dia lah. Okay, tak apa. Okay, isu tu. Yang seterusnya mewujudkan uniform sekolah bagi anak-anak baru dimiliki dan boleh buat warna batik sikit yang boleh dibuka setiap hari. Okey, ini maksudnya uniform. Boleh wujudkan aktiviti atau peruntukan bersama anak-anak dimiliki dan ibu ayah. Ini buat aktiviti sukan ataupun berbagai sukan yang kita lakukan. Untuk sukan tu kita tengok pula lah sukan yang bersesuaian. Okey. Lepas tu seterusnya mengambil ahli untuk keperluan semasa. Ahli DDK dan juga penambahan cikgu mengikut keperluan semasa. Seterusnya adalah food BMP perlu diteruskan. Food bank perlu. Okey, sorry. Okey, saya menjemput maaf kan. Saya menjemput semua DDK baru ke hadapan. Sedang. Mana saya rasa saya tak tahu. Azik. Mesti dia bagi muda sebagainya kan. Tapi tak tahu. Sabar, saya berjalan. Suri rumah tangga. Okey, nama saya Cik Ismail. Saya bekerja di
Siapa pernah lucu? Saya Wawan Semua. Saya kerja dengan Yatim. Saya dengan Yatim Islam Syariah. Assalamualaikum, saya Bismillahirrahmanirrahim Malaysia. Saya bekerja di IIA sebagai pengajar keuangan. Assalamualaikum, nama saya Nur Azli. Jadi saya suri rumah tangga, tapi saya sebenarnya buat part time sebagai private tutor dan juga saya sambung PhD. Assalamualaikum, saya bekerja sebagai guru menjalani pendidikan universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakiuddin bin Muhammad. Bekerja bertugas sebagai salah seorang imam di Surau Ar-Rahim Kelas 15 dan juga saya buka kelas mengaji Al-Quran di Surau An-Najidin Kuartus Kelas 15-12 di Kelas 15. Baik, saya dengan Razak Wisnu, bekerja di Salah Sarjana Pharmaceutical, agak besar juga kat Malaysia, sebagai quality assurance dan juga halal compliance. Mantan menghindari PDK. Okey, semua dah perkenalkan diri, saya sudah okey, apa boleh berhenti lah. Okey, untuk berhenti lah. Okey, seterusnya kita bincang kita adalah berkaitan dengan usul. Haziq. Ada usul-usul yang dimaksudkan ni, usul yang kita dah bincangkan sebenarnya tahun lepas, pada syarat yang lepas. Okey, usul yang pertama berkaitan dengan rafikan AZK mesti terdiri daripada dua poin yang baru. Yang ini kita mengambil keputusan, kita tengok keputusan dari segi ramai-ramai ini adalah kita bersetuju ataupun tak, ataupun ada penambahbaikan dari segi lantikan. Mungkin nantikan yang ke hadapan nanti dari segi AJK ada campuran ke, ataupun nak solid yang baru ke, ataupun nak tekan yang lama ke, atau macam mana. Itu saya buka untuk komen dan juga cadangan. Dari segi lantikan AJK mesti terima dari perlukan campuran ke, nak tekankan yang baru semua, yang lama semua ke, ataupun yang baru ke. Mungkin orang baru ni dia ada mungkin ada benda yang baru ni, mungkin yang nak bawa idea baru yang kita perlukan juga. Ini usul yang pertama. Ada komen ke? Ataupun kita bersetuju, ataupun macam mana? Yang ini dah setuju, ini yang ke hadapan lagi. Lagi 2 tahun untuk kita laksanakan lah. Kalau tengok pada barisan sekarang pun kebanyakan kita ni campuran lah. Campuran. Ada yang lama betul, ada yang baru. Ataupun kita perlu ada mungkin kuota untuk ribuan yang baru. Contoh kita nak kata dari segi pembelian AJK yang ke depan perlu ada 2 kuota. Tak kisahlah kuota apa, tapi kuota daripada AJK kena ribuan yang baru. Contoh kita nak dan satu apa kata keputusan kat situ ataupun satu penetapan, at least menjadi panduan kepada AJK yang baru ataupun pemilihan nanti telah ada panduan baru. Maksudnya tak adalah yang lama-lama saja. Jadi ada involvement new parents lah kat situ. Saya rasa kena ada definasi juga. Baru tu berapa tahun anak. Lama selepas kita tahu
Boleh kita bersetuju macam tu. Maksudnya di segi baru ni 2 tahun ke atas. Boleh. 2 tahun ke atas. Maksudnya anak dia dah masuk ke sini 2 tahun dan dia pun dah involve kat sini dah 2 tahun, barulah kita boleh lantiklah sebagai AJT. Boleh. Maksudnya tahun pertama tu kalau dia masuk, dia mungkin tak dicadangkan lagi lah, ataupun tak diangkat lagi nama dia sebagai AJT kalau ada pemilihan. Boleh. Saya nak cadangkan juga untuk pemilihan AJT untuk pilih ibu bapa yang aktif dalam involving semua aktiviti PDK. Itu salah satu daripada kriteria dia. Boleh tak kita bersetuju macam tu? Maksudnya untuk lantikan AJT perlu 2 tahun ke atas. Maksudnya dia dah involve ke sini dan juga aktif di segi program-program lah. Maksudnya komitmen dia, penglibatan dia dengan anak dia lah dalam setiap aktiviti yang kita laksanakan. Boleh tak kita buat keputusan macam tu? Boleh tak? Dia bukan laksanakan sekarang, dia akan laksanakan pada yang ke depan lah. Itu satu usul. Yang usul kedua, yuran dinaikkan. Kekal pada 65. Ini setuju lah? Okey, sebelah suara 65 lah. Yang mana yang tak setuju tadi memang kekal lah. Kekal pada 65 kan. Okey. Kalau ada kenaikan, kalau ada, tak ada lah. Okey, seterusnya adalah hak umur. Hak umur bagi pelatih perlu dikaji semula. Okey, sebelum ni kita dah buat satu pembaharuan pada mesyuarat yang lepas. Kita hadkan kepada umur 35. Yang ini perlu kita kekalkan ataupun kita bahaskan. Okey. Nak bahas ke ataupun nak kekal? Kalau kata nak bahas, kita bahaslah. Akan ada cadangan lah umur berapa yang patut-patut. Kalau nak kekal, kita akan kekal pada had pada 35. Sebabnya PDK ni way forward kita ataupun kita ni, kita yang ke depan adalah untuk beri peluang kepada inilah, pada apa, umur kanak-kanak lah. Umur kanak-kanak, kalau boleh umur 4 tahun kita dah cater. Lepas tu katalah dia dah cukup umur, katalah 25 tahun ataupun 20 tahun, kita akan ambil budak baru untuk mengisi kuota baru. Maksudnya kalau anak kita, contoh anak saya sekarang umur 10 tahun, contohlah, dia ada lagi masa untuk katalah sampai 15 tahun contoh. Dia ada 5 tahun dia lagi untuk duduk di PDK ni. Selepas itu dia kena keluar juga. Maksudnya bagi ruang kepada anak ataupun adik-adik yang lain lah. Jadi fair daripada dia. Cukup umur 15 tahun dia dah go kepada tempat yang lain lah. Sebabnya PDK ni selain daripada tu dia ada juga PPKI, ada sekolah, dia ada dia punya lanjutan dia tu. Cuma sekarang sebelum ni kita bahaskan sebab dimaklumkan macam tak ada langsung hak umum, macam kita open. Jadi mesyuarat yang sebelum yang lepas kita letakkan umur 35. Sekarang ni kita nak bahaskan umur tu kekal 35 ataupun kalau kita bahas lagi down ke bawah ataupun kita naik balik ke atas. Sebabnya ada juga parents yang sebelum ni umur anak dia dah lanjut, dia mohonlah untuk anak dia tu dikekalkan klosa, tak ada hak umur. Jadi anak dia umur 45 ke umur 50 ke masih boleh datang ke PDK. Jadi bila dia mengisi bila dia mengisi kekosongan di PDK ni, jadi anak-anak kecil ataupun adik-adik kecil yang lain tu tak boleh nak masuk sebab dia ada. Jadi kalau kita nak bahaskan, kita bahas. Kalau kata kita tak bahas, kita kekalkan pada umur 35 lah. Jadi saya perlukan respon daripada Tuan Puan. Nak bahas bab umur ni ataupun tak? Kalau ada kita bahas, saya mohon ada cadangan nak naikkan umur, hak umur ataupun nak downgradekan hak umur. Sebab way forward kita ada listing menunggu yang agak ramai lah untuk masuk ke PDK. Macam anak saya kata anak saya sekarang dah umur 10 tahun. Way forward nak tak nak, sepatutnya anak saya dah ke PPKI. Dia ada lanjutan dia, PPKI sekolah rendah, PPKI sekolah menengah. Lepas tu dia ada lagi kursus-kursus lanjutan di bawah JKM. Dia ada tempat-tempat dia. Cuma kita, dia kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, letak je lah anak kat PDK, letak je lah anak kat PDK. Dia ada lagi kesinambungan pembelajaran dia tu. Cuma sekarang kita nak bahas ataupun tak dari segi hak umur. Kalau kita bersetuju untuk kekalkan 35,
Jadi kalau ada anak-anak kita yang bawah 35 masih boleh datang ke PDK untuk mengisi dari segi keanggotaan lah dekat PDK ni. Dan juga kita tak boleh masuk lah, budak-budak yang baru tak boleh masuk lah, melainkan kita tambah kota cikgu lah. Sebab bila kita tambah kota cikgu pun kena ada juga dari segi fasiliti kita, kena ada bilik, whatsoever yang lain, tempat untuk kita buat pembelajaran lah. Atau kekurangan isu dari segi situlah kita punya bilik pembelajaran, dari segi ruang untuk diorang belajar, untuk buat aktiviti. Itu pun kita kena concern juga bila kita naikkan hak umur ataupun kita downgradekan hak umur. Ini salah seorang kita punya ni yang dah ke sekolah. Set dia. Kita perlu bahas ke tak? Ataupun kita rasa kita tak perlu lagi untuk bahas? Kita kekalkan dulu 35. Boleh bahas? Okey, tuan. Ya, betul. Syarat yang lepas kita setuju untuk letakkan hak umur 35. Sebelum daripada tu kita tak ada hak umur. Boleh masuk dia umur 50 ke 60 ke. Sebab PDK ni dia free flow sikit lah. Dia mengikut kepada apa yang kita bincangkan dalam AGM ataupun keputusan. Jadi dia punya dari segi tata kelola dia ataupun dari segi prosedur untuk laksanakan responden, dia tak ada hak umur. Cuma bila kita meletakkan hak umur tu, kita nak bagi peluang pada anak-anak yang lain datang, kanak-kanak yang lain, budak-budak kecil yang lain. Sebab PDK ni kita bagi penerapan pemulihan, atas nama pemulihan pun kita faham. Jadi bila budak tu dah besar, kita nak bagi pemulihan tu agak lambat. Jadi this is the place untuk orang budak-budak ataupun mak ayah boleh letakkan anak tu untuk dia didik, bagi pendidikan awal lah. Sebab lepas daripada tu dia akan boleh ke sekolah rendah, sekolah menengah. Ada yang kita dah hantar ke sekolah pun ada yang patah balik. Ada yang patah balik. Itu yang kita nak. Dia adalah implikasi dia bila kita letakkan hak umur. Sebab ada yang sebelum ni hantar anak pun dah umur 45, on the way nak ke 50 pun ada. Jangan terkejut lah pada ibu ayah yang baru tahu. Ada. Itu yang kita buat had. Jadi nak tak nak umur 35 tu dia berbalik kepada parents dia untuk didik dia macam mana dekat rumah lah, untuk surviving dia lah. Sebab non-stop punya learning lah benda tu. Okay. Tidak saya